patah balik habis, patah balik habis. Mari tinggal. 2 kilo 6 ringgit. Lama tak. Sekarang tahu sana tu dah mati. Tak pergi sana juga. Apa ini ah? Mati panas ni. Ori ni. Kalau yang macam tu macam baru depan tu dia. Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Pasar Pagi Greenwood ataupun Kampung Tangkat. Seperti yang kita paparkan di awal-awal video, ada seorang peminta sedekah sedang tagih-hagih minta sedekah. Jadi abang nak tinjau pula di lokasi ini adakah dibanjiri oleh peminta sedekah seperti tempat-tempat lain. Jadi kita sebelum ini ada banyak kali buat video di sini yang abang nampak ada penjaja warga asing, tapi kali ini nampaknya macam tidak ada lah. Tapi kita sambil-sambil lihat-lihat di Pasar Pagi Greenwood ni, kami kita tinjau dan kita lihat apa yang berlaku di lokasi ini. Dekat. Jangan tanya jauh-jauh bang Mai tanya dekat-dekat. Mandi dekat asli korang macam mana? Sama? Betul. Taruh. Cik apa? 7 dengan 6. Mari kak, mari bal singgah kak, singgah bal, mari kak, mari bal singgah. Tidak lama kemudian tuan-tuan, saya ada melihat seseorang sedang melarikan diri daripada lensa kamera saya. Saya dapati ini pemerintah sedekah. Seperti kebiasaan yang kita tengok di pasar-pasar yang lain, dia cuba melarikan diri daripada saya. Lagi tu, aku tak bekal tu. Nombor kalau kamera lagi. Apa pula? Mari. Akak mana? Aneh amat.